Assalamualaikum. Allah, kita sambung lagi. Masih lagi bab 1. Okey. So hari ni yang semalam kita dah tengok berkaitan apa itu kuadratik. Okey, kuadratik, ungkapan kuadratiknya. Okey, kalau ungkapan kuadratiknya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan awak kena kenal pastilah nilai A, B dan C. Okey, so dekat sini kita tahu A tu ialah bentuk graf. A ialah bentuk graf. Okey, kalau A dia positif, graf dia bentuk senyum. Kalau A dia negatif, graf dia bentuk masam. Okey, dan untuk C pula, C tu ialah pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y dia duduk dekat aksi Y. C tu. Okay. B tu tengok graf dia kiri atau kanan. Kalau dia sama, A positif, B positif, maka dia duduk belah kiri. A negatif, B pun negatif, dia duduk belah kiri. Kalau dia sama dua tu. Okay. So kita juga dah tengok berkaitan pasal punca. Punca, macam mana kita nak kira punca? So apply yang pemfakturan ni lah. Okey, saya tengok sekejap yang ini. Okey, awak buat, awak hantar tu, okey betul kalau nak buat hantar betul, Syahidah pun betul. Okey, cuma saya nak bagi tahu sikit kat sini. Nombor 1, okey. Kita tengok pada X kuasa 2 dia, dekat sini 1. Di mana A dia positif. Okey, kalau A positif, awak terus masukkan dalam kalkulator lah. Dapat berapa jawapan dia. Okey, tulislah yang pemfakturan ni. Okey. Untuk nombor 2, kita tengok pada X kuasa 2 dia, A dia tu negatif 3. A dia tu negatif 3. Jadi, kalau negatif, okay, kita faktorkan negatif kat luar dalam kurungan. Kalau negatif 3 bahagi negatif, dapat positif 3X kuasa 2. Okay, positif 11, positif bahagi negatif, so dapat negatif. Positif bagi negatif, dapat negatif. Lepas tu negatif bahagi negatif, positif. Sebab tu dapat macam ni lah. Okay, bila X kuasa 2 tu dia A dia negatif, kita faktorkan negatif. Lepas tu kita selesaikan yang ni, kita dapat berapa ni? Okay, negatif kita bawa masuk balik. Kembangkan. Negatif darab X, negatif X. Negatif darab negatif 3, positif 3. So nanti kita buat, kita kira lah sama dengan kosong. So X dapatlah jawapan dia. Okey. Nombor 3. Untuk nombor 3 ni tengok pada A dia tu. Ni kalau kita susun dalam bentuk ni sama dengan kosong. So X kuasa 2 dia, A dia tu positif. So awak tak perlu buat pemfakturan lah. Terus kepada, tak perlu fakturkan negatif. Fakturkan terus kepada 2 kurungan lah. Okey, lepas tu boleh bagi tahu jawapan dia berapa. Okey. Untuk soalan bawah ni saya dah semak, so semua betul. So tak perlu ulang. Okey. Baik, kita pergi muka surat 6. Okey, punca ni yang kita cari X tu, adalah punca. Punca tu apa? Okey, punca tu bila mana graf kita ni sama ada senyum ke masam ke. Okey, yang ni adalah punca ni. Yang ni, yang saya tanda kat sini. Ini nilai X kan? X1, X2 ke? Itulah punca. Itu adalah punca. X1, X2 tu, dia memang akan dapat 2 lah. Kalau graf dia macam ni. Yang ini 2 punca. Kalau keadaan yang 1 punca. Kalau 1 punca tu macam ni. Graf dia akan berada di macam ni je lah. Ni 1 punca. Ini 1 je punca X. Kalau yang tiada punca pula. Ini tiada punca. Kalau tiada punca, dia akan jadi duduk atas. Tak kena.
Tak kena. Kalau graf masam, mungkin duduk bawah ke? Duduk bawah. So dia tak kena pada paksi X. Ini tiada punca. Ni tiada punca. Kalau dalam ambil NMAT kan, ambil NMAT pun awak akan belajar lah. Ambil NMAT pun akan belajar. Contoh kat sini, okey. Yang ini satu punca. Dia nilai X dia tu satu je. Pada paksi X tu satu je. Ini kita kata satu punca. Ataupun dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Dia memang dua punca kalau kuadratik ni. Kalau kita dapat persamaan tu kan. Lepas tu kita masukkan dalam kalkulator. Kita akan dapat dua juga. Yang dapat satu tu sebab dua punca yang sama. Kalau dari yang ni pula dua punca berbeza lah. Yang ini dua punca berbeza. Nilai X dan nilai 2 ni berbeza. Tak kisahlah negatif pun boleh. Negatif pun boleh. Contoh kalau graf masam. Graf masam okey macam ni ke? Ni X, Y. Tapi ni matematik tak ada rasanya. Jenis-jenis punca. Jenis-jenis punca tak ada. Kalau yang awak belajar, okey, kita tengok nota ni. Punca bagi suatu persamaan kuadratik, okey, punca ni dia katakan titik persilangan antara graf dengan paksi X. Betul lah kan? Tadi saya kata dia berada dekat paksi X. Titik persilangan dengan paksi X. Atau kita kata pintasan X. Pintasan X. Ingat tak kalau graf garis lurus pintasan X kan? Dia duduk dekat paksi X tu. Okey, itu adalah punca lah. Ini punca. Okey. So kalau nak buat graf, bolehlah. Okey, boleh salin nota yang ni lah. Ini dua punca berbeza, ini satu punca atau dua punca yang sama. Yang ini tiada punca. Yang kedua ni, okey, kalau poin yang kedua ni terdapat satu atau dua punca. Satu atau dua punca. Betul lah, satu atau dua atau tiada. Atau tiada punca. Tiada punca tu dia dekat atas. Okay, boleh buat yang ni. Fatira tak join ke hari ni? Sekejap. Okey. Dah ke? Dah. Corina pun dah. Dah. Okey. So kita tengok. Dia nak tandakan pangkah dan nyatakan punca. Kita tengok contoh. So punca dia tu dekat ni lah. Ini punca dia. Nyatakan punca. Okey. So kita tengok koordinat dekat sini. Sini nilai. Ni nilai 2. Okey, 2. So yang ni separuh kan. Negatif. Ni kosong. 1, 2. So sini 1. Sini negatif 0.5 lah. Negatif 0.5 dengan 2. Okey. Nombor 1, nombor 2. Try buat.
X negatif 1 dan 2. Okey, nombor 2 ni negatif 1 sajalah pada paksi X. Okey, tanda. Okey, kita tandakan sinilah. Dia nak tanda. Kita tanda ke situ. Negatif 1 je. Okey. Lepas tu, tentukan sama ada setiap nilai berikut ialah punca bagi persamaan kuadratik. Okey, kita nak tahu adakah negatif 5, negatif 3, 1/3 tu punca ke tak. Kita nak tahu dia punca ke tak. Jadi, kita boleh try masukkan nilai X tu ke dalam yang ini. Kita masukkan nilai, contoh yang ni kan, ini persamaan dia. Kita masukkan negatif 5 ke dalam X. Masukkan negatif 5 ke dalam X. Masukkan, kita kira dapat tak kosong? Dapat tak kosong? Kalau dapat, maka dia adalah punca. Kalau tak dapat, kita bagi tahulah. Kalau dalam kertas 2 kan, kalau kertas bahagian B dengan C. Exam kertas 2 form 4 dah. Okey, jadi kita bagi tahu sama dengan kosong ke atau tak sama dengan kosong bila masukkan nilai X. Okey, boleh buat? Ada soalan boleh tanya. Okey, kalau nombor A, X sama dengan negatif 3. Gantikan nilai dapat berapa? Macam mana cikgu? Kita nak tahu X tu negatif 3 tu punca atau tidak. Kita nak tahu ni nilai-nilai ni punca atau tidak bagi persamaan yang ni. Kita nak tahu dia punca ke tak dalam persamaan yang ni. Jadi kita try lah masukkan nilai ni ke dalam X. Kalau macam contoh graf kan, contoh graf dia ni 3X kuasa 2 ni, adakah dia berada pada paksi X? So, graf ni katakanlah 3X kuasa 2 tambah 14X tolak 5 lah kan. Jadi kita cuba masukkan X tu, negatif 5 ke negatif 3 ni ke, kan? Masukkan dia dalam ni, adakah dia dapat sama dengan kosong? Adakah kita dapat dia, Y dia tu sama dengan kosong? Tak. Ini kan? Tak dapat. Untuk A tu tak dapat. Dia daripada persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 14X tolak 5 lah. So, bila kita sama dengan kosong, maksudnya Y kita tu kosong. Pada paksi X kan, Y kita tu kosong. Sebab tu kita buat macam ni. Sebab Y dia tu kosong. Okey, so tak dapat. Tak dapat tu maksudnya dapat berapa nilai dia? Negatif 20. Negatif 20, ya betul. Okay, negatif 20. Lepas tu kita bagi tahulah kalau kertas 2 ni tak sama dengan kosong, maka dia bukan punca.
Okey, kalau X 1/3 punca tak? Punca. Punca sama dengan kosong Okey. Besar maka dia punca lah. Okey. Nombor 2 pun sama. Try. Masukkan nilai. Bukan punca. A bukan punca. Okey, bukan. Betul. B Punca. punca. Sekejap. A tu sama dengan berapa? -20. Kita dapat -20. Sedangkan kanan tu dia tak sama dengan 12 lah. Kan? Sepatutnya dapat 12. So tak sama. Tak sama. Okey. Boleh Karina? Boleh. Boleh Okey. X sama dengan 2 pun sama. 2 tu masukkan nilai -2 kuasa 2 tambah 8 darab 2. So dia dapat tak 12? Dapat. Dapat. Okey, kalau dapat dia adalah punca. Okey, kalau C gantikan 6 dapat berapa? 12. 12. Okey, so dia punca juga. Okey. Kita tengok pada kiri kanan tu lah. Kita nak tahu dia sama ke tak sama. Betul-betul tak dapat kosong. Okey. Ini kita nak tahu punca lah. Punca kalau diberi dalam graf kan. Diberi persamaan, kita guna perfakturan. Yang untuk homework tu. Diberi persamaan, nak tahu punca, buat perfakturan. Okey, lagi satu. Untuk titik minimum dengan titik maksimum tu kan. Titik minimum yang kita ulang balik daripada kelas lepas. Titik minimum tu X dengan Y tu kan. Ada paksi simetri untuk X kan. Contoh saya ambil graf ni. Ni. Okay, graf ni. Kita nak tahu titik maksimum atas ni. Okay, so titik maksimum ni adalah paksi simetri kan. X dia adalah paksi simetri. Okay, so kita akan guna formula negatif B per 2A. Negatif B per 2A. Untuk cari titik maksimum X dia. Untuk cari X lah, paksi simetri. Untuk cari Y dia pula, koordinat kan X, Y kan. Untuk cari Y, okay, awak dah tahu X, paksi simetri, awak masukkan nilai dia lah. Masukkan nilai ni, dapatlah berapa Y dia. Kiranya macam ni. Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Ni. Koordinat tengah ni, Y tu berapa? X tu yang ni lah. Kita akan guna yang ni. Untuk cari titik maksimum. Okay. X dia guna paksi simetri. Okey, selain guna paksi simetri, kita boleh juga tengok pada punca. Punca tu, kita tambah 2 ni bahagi 2. Sebab titik minimum maksimum ni kan dia tengah-tengah kan untuk nilai X. Kalau kita nak tahu yang ni, salah satu kita boleh guna paksi simetri. Yang kedua, kita juga boleh guna punca tu, negatif 0.5 tambah 2 bahagi 2. Dapat, sini dapat berapa? 3/4. 3/4, 0.75. Okey, 3/4, 0.75 kat sini. Tengah ni. Betul lah tu. 0.75. Jadi selain kita guna paksi simetri untuk dapat X, kita boleh juga tambah 2 punca tu bahagi 2 dapat tengah-tengah. Okey, so hari ni last iaitu lakar dah lah. Kita belajar tu semua tu sebab kita nak pergi melakar graf. Okey.
Lakar graf, yang pertama kita kena tahu bentuk A dia. Kena tahu bentuk je A dia. Lepas tu C dia lah, senang. Okey, yang pertama A. Yang pertama A, yang kedua C. Yang ketiga punca. Yang ketiga punca. Lepas tu kita lakarlah. Kalau sepatutnya lagi satu titik minimum maksimum. Sebelum punca ambil titik minimum maksimum. Okey, sekejap. Kita ambil yang ni kan. Okey, sekejap. Okey, X kuasa 2 tolak 6X tambah 8. So dekat sini A dia inilah. Okey, A dia positif. Okey, A dia positif, maka graf senyum. Kita nak lakarlah ni. Lepas tu kita tengok yang kedua C dia. C dia 8. Okey, C dia 8. Okey, so nanti kita nak lukis tu biar 8 dekat sinilah. 8. Okey, lepas tu yang ketiga tengok pada punca. Punca tu kita ada apa persamaan dia? Okey, kita letak sama dengan kosong. Sebab apa sama dengan kosong? Sebab Y dia tu kosong kat sini. Y sama dengan ataupun Fx sama dengan. Fx dia tu kosong. Fx tu kita ganti dengan kosong. Sebab tu kita buat pemfakturan tu. Okay, kita buat yang ni. X tolak 4, X tolak 2. Maka X ialah 4 dengan 2. So kita tandalah. Kita tengok. Kita dapat 2, 4. Kita tanda belah kanan 2 dengan 4. Okey. Lepas tu lagi satu. Tambah Yang keempat tu kita kena tahu titik minimum lah. Titik minimum atau titik maksimum. Kena tahu yang tu. Ya, nombor 3 tu punca. Nombor 3 titik minimum atau maksimum. Sekejap, sebelum tu yang keempat paksi simetri lah, senang. Okey, paksi simetri. Okey, paksi simetri macam saya cakap tadi, kita boleh guna formula negatif B per 2A. So dekat sini, kalau kita guna formula negatif B, negatif darab negatif 6 per 2 darab 1. Okey. Dapat 3. Ataupun paksi simetri juga kita boleh guna ni punca tadi. Atau 2 tambah 4 bahagi 2. 3 juga. Okey. So sekarang ni dekat sini graf kita tu sini 3 lah ni. Nanti kan dalam kita melakar kita kena tanda kat sini ni 3 dengan apa nilai Y dia. Untuk nilai Y, awak ambil balik persamaan tadi dan awak masukkan X tu 3. Awak cari Y dia ataupun Fx dia tu. Awak cari Fx dia. Okay. Yang kelima, nilai minimum atau maksimum. Okay. Nilai minimum, Y dia. Okay, Y dia. Y ataupun Fx lah. Okay, so Y sama dengan yes, kat sini okay, Fx lah sebab fungsi. Kadang-kadang persamaan kan. X kuasa 2 ganti 3 kuasa 2. Tolak 6 darab 3 tambah 8. Dapat negatif 1. Okay, negatif 1. Okay, so tandakan pada graf kita, titik minimum kita ialah 3 negatif 1. Barulah full mark. Okay, barulah full mark.
Okey, ada titik, ada punca, ada paksi, graf lukis betul. So, baru 4 markah. Okey, try nombor 1. Okey, nombor 1. Kita cuba kita sama-sama. Okey, pertama A dia positif, besar daripada kosong. Graf senyum. Okey, yang kedua C. C dia negatif 3. Okey, yang ketiga punca. Okey, punca X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 sama dengan 0. Yang ni masukkan dalam kalkulator. Jawapan dapat 1 dan negatif 3. So, 1 tu dia jadi X tolak 1. Negatif 3 dia jadi X tambah 3. Sama dengan 0. Okey. Kemudian, cari titik minimum. Okey, titik minimum. Minimum lah sebab graf senyum kan. Minimum. Okey, so untuk tahu X dia, paksi simetri. Okay, boleh guna ni 1 tambah negatif 3 je lah. Okay, per 2. Okay. Dapat, ini X dia ini X. 1 tolak 3, negatif 2. Negatif 2 bagi 2, negatif 1. Okay, X negatif 1. Untuk Y, masukkan nilai. Masukkan X negatif 1 dalam yang ni. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 1 tolak 3. So, Y dapat negatif 4.
Kan? Okey, kita cuba lakar graf. C negatif 3. C negatif 3. Bagi duduk atas lah sikit. Bagi duduk atas. Sebab C dia tu negatif 3 kan. Negatif 3. Okey, panjang belah kiri sikit. Ya, sebaiknya kita lukis satu-satulah, kita draft lah. Sebelum kita buat ni kan. Okey, nombor 1 kita cuba buat draft je. Okey, untuk macam ni. Lepas tu C3. Okey, paksi Y. Sini negatif 3. Ni paksi Y. Kita letak negatif 3. Okay. Lepas tu, apa lagi? Nombor 3, punca. Punca negatif 3 dengan 1. Okey, ni terbalik. Okey, paksi Y ni salah. Duduk belah sini. Punca dululah. Negatif 3 dengan 1. Okey, so C dia tu negatif 1, negatif 4. Ini negatif 1, negatif 4. Lepas tu C dia tu negatif 3. Negatif 3. Saya blur pula. Sekejap. Graf senyum. Lepas tu saya tengok punca lah dulu. Negatif 3 dengan 1. Okey. Lepas tu titik minimum dengan maksimum. X negatif 1. Y negatif 4. Oh, kat bawah ni. Okey. So, dia kena tengah-tengah ni lah kan. Ni. Sini graf dia. Lepas tu C kita, C last. Oh, C buat last lah. Negatif 3. C negatif 3 kat sini. Okay, jadi kita tahu titik minimum kita lagi bawah daripada C. Titik minimum lagi bawah daripada C kan kat sini. Negatif 1, negatif 4. Ni. Negatif 1, negatif 4. Okey, kita pun ni lah. Kita tanda dululah nilai-nilai yang kita dapat tu. Tanda C, tanda punca, tanda koordinat. Boleh? Ada nak tanya apa-apa? Boleh. Boleh, Corina? Boleh. Boleh. Susah tak? Sikit. Susah jugalah, sederhana. Okey, tak apa. Try lagi. Nombor 2. Bentuk graf masam. Okay. Nombor 2. C dia negatif 15. Yang ketiga, punca. Okay, yang ni boleh buat. Ni negatif kan? Faktorkan negatif. Buat kurungan.
positif dia. Negatif 8 jadi positif. Yang negatif jadikan 15. Positif. Okay. Lepas tu bagi yang ni tekan kalkulator. Lepas tu masukkan balik negatif ni. Masukkan dalam kalkulator tu 1815 lah. Kita akan dapat negatif 3. So, X tambah 3 kan. Okay. Lepas tu, X tolak 5. So, X tambah 5. Okay. So, lepas tu kita buat balik. Negatif bawa masuk. Negatif X tolak 3. X tambah 5. Okay. So, ni kita kira lah. Negatif X tolak 3 sama dengan 0. So, X 3 lah. Okay. Jawapan tu masih lagi sama. Jawapan tu tak apa. Masih lagi sama. Kat sekolah nanti, mungkin cikgu sekolah dia abaikan negatif kat luar. Dia kata suruh tulis yang ni saja. Okey. Boleh, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cumanya akan ada satu topik yang melibatkan ketaksamaan ke, kalau ambil admit kan ada ketaksamaan. Okey, jadi awak akan confuse lah. Sepatutnya kalau admit tu kita tak boleh tukar. Tapi matematik kita boleh tukar. Jadi lain benda tu. So, kalau saya ajar terima satu je. Benda yang sama. Matematik ke, admit ke, sama je. Okey, yang ketiga dah. Ini punca. Yang keempat, titik minimum atau maksimum. Yang keempat tu titik maksimum. Okey, X dia. Ambil ni lah, tambah je. 3 tambah tolak 5/2. Negatif 1. Y masukkan negatif 1 ke dalam X ni. Negatif 1 kuasa 2. Negatif 8. Okey, so titik maksimum kita negatif 1, negatif 8. So kita buat graf, kita tanda je titik-titik yang kita dapat tu dulu. Kita tanda titik yang kita dapat je dulu, okey. So paksi X dulu. Paksi X ada nilai negatif 5 dengan 3 punca. Negatif 5, 3. So kosong. Kita buatlah paksi Y kosong. Lepas tu apa lagi? C kita negatif 15. Okey, jauh ke bawah. Patutnya kita bagi tinggi sikit. Paksi X tu letak tinggi. Sebab kita ke bawah sikit. C kita tu negatif 15 tau. C. Okay, C negatif 15. Nombor 3 X punca dah. Titik maksimum pula. Negatif 1, negatif 8. Negatif 1 kat sini. Negatif 8 sini. Kan? Lebih kurang lah.
So kita tandalah ni titik kita kan. Titik maksimum. Titik maksimum -1, -8. Macam betul tapi macam salah. Si salah dekat punca Ada salah kira ni. Oh, -3. Oh, betul lah -3. Tolak X, tolak 3. So, X sama dengan kita dapat tadi -3 kan? Tolak 3, X tolak 5. Betul lah. Mana negatif? Negatif X, -3. -3. X. Negatif X tolak 3 sama dengan 0. So, X sama dengan -3. Okey, betul. Oh, silap tanda. -3. -3. Kalau saya salah bagi tahu tak apa. -3, -5. Lepas tu -1, -8 tu maksimum kan? Jadi salah dah lah ni. Salah sini lah. Titik maksimum pun dah salah lah sebab tadi tengok pada X. Kena baiki. Sini salah tadi. Saya tulis salah. So, kena baiki sini juga. Titik maksimum dapat berapa? Titik maksimum X dia, paksi simetri. Farina? Untuk X -4. -4. Okey. So, untuk nilai Y dia, nilai maksimum dia kita gantikan -4 tu. Okey, Syahidah dapat berapa? -23. Salah. Dapat 1. Dapat 1 Syahidah. Dapat tak jawapan? -4 tu. Dapat. Okey, dapat. Okey, so kita tanda C punca dan titik koordinat. -5, -3. Okey, -4. So, kita koordinat titik maksimum -4, 1 ke atas. -4, 1. Okey, so kita lukislah. Kita lukis. Ni. Ini kena freehand. Naik atas ni biar kena maksimum. Lepas tu punca. Turun je lah.
Okay. So langkah dia 1A, 2C, 3 punca, 4 titik maksimum. Titik maksimum atau minimum, cari X, cari Y ataupun Fx. Dan kelima tu nak lakar kan, kelima tu boleh tanda nilai pada paksi X, paksi Y lah dulu. Okay, barulah kita lakarkan. Okay, next nombor 3. Okay, Karina, kita buat sama-sama. A dia, A positif. A positif, so graf Senyum. senyum. Yang kedua, C berapa? 4. 4. Yang ketiga, punca. Okay, punca sama dengan kosong. So, dalam kurungan ni berapa? Satu negatif 4 dengan 4. Kalau dalam kalkulator tu, dia tak keluar X1, X2 kan? Dia keluar X sahaja, iaitu 2. 2 tu maksudnya, dia X tolak 2 dengan X tolak 2 lah. Nilai dia tu sama. 2 punca yang sama. 2 punca yang sama. Ataupun kita kata 1 punca. Atau kalau nak tulis lagi satu, boleh buat macam ni. X tolak 2 kuasa 2 sama dengan kosong. Yang ni 2 jugalah, memang 1 je lah, 2 saja. Okey, yang keempat lepas punca, titik maksimum. Titik apa ni? Karina. Titik minimum. Titik minimum. So, X dia. Okey, X dia, punca tak boleh nak kira kan? Sebab dia berada pada paksi X. Titik minimum dia 2. Ataupun kalau confuse paksi simetri, kita boleh guna X sama dengan negatif B per 2A. Boleh juga. Negatif B. Okey, negatif darab dengan negatif 4 per 2 darab 1. So, 2. 2. Dia ambil yang punca tadi. Dia kalau, ataupun 2 tambah 2 per 2. Boleh juga. 2 tambah 2 per 2. Sebab dia 2 punca juga. Cuma 2 punca yang sama. So, tambah je lah. Tambah bagi 2 pun boleh. Okey, itu X. Okey, untuk Fx atau Y dia, Fx dia, masukkan nilai 2. Dapat berapa? Dapat kosong lah. Dia dapat kosong. Dapat kosong juga. Punca dia tu, punca dengan paksi simetri itu tempat yang sama. Ingat balik kita buat. Saya kata tadi kan, punca, 2 punca yang sama, dia macam mana? Graf dia pada 2 punca yang sama. Sekejap, kita pergi balik. 2 punca yang sama. Ni. Tengok dia kalau graf senyum, dia berada pada ni. Paksi X tu ada 1. Kalau graf masam,
Dia pada paksi X tu 1. Dia juga punca, dia juga paksi simetri. Dia juga punca, dia juga paksi simetri. Dua-dua tu dia lah. X tu. Okey. So kita cuba lakar. Graf senyum C4. Okey, kita tanda C4. 3 punca X2. Okey, 2. Ini kosong. Lepas tu titik minimum 2, 0. Okey. Tak ada apa. Tu je lah. Titik minimum dia pun memang 2, 0. Inilah graf dia. Nanti buat bagi cantik-cantik lah sikit. Okey. Boleh. Sekejap, cikgu. Cikgu, Ya. saya nak tanya boleh? Tanya lah. Punca dia tu nak kirakan lah. Dari kalkulator. Oh, okey. Tekan menu setup. Tepi on tu atau mode ke. Okay, cari equation function. Ataupun tekan A tu lah. Dia ada A equation function. Cuba. Dok. Calculator kelas Swiss ke? Tak juga. Haa. Kelas Swiss, okey. Awak tekan menu setup tadi, tekan A. Okay. Okay, tekan itu tekan 2 polinomial. Degree pun 2. Dia keluar. Okay. Awak masukkan tempat X kuasa 2 tu, masuk, lepas tu tekan sama dengan. Masuk B, tekan sama dengan. Masuk C, tekan sama dengan. Tekan lagi sama dengan untuk jawapan. Okay. Faham. Okey, nombor 4. Okey, Syahidah. A, Apa dia ni? Negatif. okay, negatif kurang daripada kosong. So, graf Masam. asam. Yang kedua C, Negatif 9. negatif 9. 3 punca. Punca jap.
Okey, Kak Rina boleh teruskanlah 4, 5, 6. Dapat 3. Dapat tak? Dapat ke Syahidah? 3. Sekejap. Try buat lagi. Kak Rina okey? Kak ada nak tanya apa-apa ke? Punca dia tu dapat 3 sajalah. Punca dia tu. Dia keluar X sama dengan 3 je. Awak tekan, awak masukkan nilai tu. Lepas tu dia keluar X sama dengan 3 je lah. X sama dengan 3 je. Okay, lepas tu cari titik maksimum. Kemudian cari fx. Masukkan 3. Lepas tu lakar lah. Ada tanda-tanda nilai x, y dia. Lakar. Oh ya, kalau awak guna kalkulator kelas Swiss kan? -1, 6, -9. Okey, awak dah ada jawapan dekat kalkulator. Dia dah tulis dah maksimum awak masukkan nilai kan. Lepas tu dia keluar. Saya tutup skrin. Tutup share screen dulu. Okey, sini. Kalau soalan tadi, kita dapat, kita tengok soalan yang first lah. Soalan yang first. Mana? Sekejap, sekejap. Soalan yang first, persamaan dia
X kuasa 2 tambah 2X tolak 3. Okey, kita masukkan nilai A tu 1. Okey, sekejap sini. A tu masukkan 1. Lepas tu tekan sama dengan. Gelap pula kan. Okey, tu. 1 tekan sama dengan. Lepas tu masukkan 2. Masukkan 2, tekan sama dengan. Kemudian masukkan negatif 3. Okay. Negatif 3 sama dengan. Okay, lepas tu tekan sama dengan lagi. Dia keluar jawapan. Iaitu 1. X1 sama dengan 1. Boleh cerah. X1 sama dengan 1. X2 sama dengan negatif 3. Okey, yang tu dia dua punca lah. Yang tu dia dua punca. Pada paksi X tu dia dua punca. Lepas tu, okey, awak cuba tekan sama dengan lagi. Kalau kalkulator kelas Swiss kan, dia ada ditulis minimum. Minimum. Titik minimum kita dia dah bagi. Dia dah bagi sekali dah titik minimum. Tak perlu awak nak kira dah lah sebenarnya. Titik minimum, dia dah bagi X dia negatif 1. Tekan sama dengan lagi. Tekan sama dengan lagi kan, dia keluar Y. Y sama dengan negatif 4. Kan kita kira tadi, titik minimum kita dapat negatif 1, negatif 4 kan. Sama dengan kalkulator dapat ni. Okey. So kita boleh dapat terus dah. Graf dia macam mana, minimum ke maksimum. Kalau yang nombor 4, okay, kita duduk buat nombor 4 kan. Kita masukkan nilai A dia negatif 1. Okay, A dia negatif 1 sama dengan B dia 6. Sama dengan. Lepas tu negatif 9. Negatif 9 sama dengan. Okay. Sama dengan lagi sekali. Kita dapat paksi dia lah kan. Kita dapat X sama dengan je. X sama dengan 3. Dia bukan X1, dia bukan X2. So kalau X sama dengan tu maksudnya ada satu titik je pada paksi X. Dia juga adalah paksi simetri. Dia juga paksi simetri, dia juga kiranya titik minimum dia tu kat situ. Minimum ke maksimum tu. Kat situlah dia juga punca. Okey, lepas tu tekan lagi sama dengan dia keluar maksimum kan. Okey. Maximum of dia keluar X sama dengan. So graf maksimum. Graf maksimum. Titik yang kita dapat tu adalah titik maksimum nanti. Ni X dia, titik maksimum dia, X dia ialah 3. Tekan sama dengan lagi Y dia ialah 0. 3, 0. Koordinat dia 3, 0 lah. Boleh? Boleh. Tiga kosong, okey. Okay, so kalau kita lakar graf, tiga kosong X 3, Y kosong kat situ. C negatif 9. C negatif 9. Tarik ke bawah. C negatif 9. Okay, so graf dia jadi macam ni lah. Titik maksimum kan 3, 0 kat situ.
Okey. Boleh Corina. Boleh. Okey, Cikgu, nombor pergi 5. mula. Okey dah. Okey, lagi kita buat lagi. Untuk pemarkahan lah kan. Untuk pemarkahan tu sebenarnya jalan kira tu tak ada markah pun. Cuma dia nak kita tanda. Dia tengok pada soalan lah. Contoh kalau nombor 1 tu kan. Markah dia kadang-kadang punca 1. Nilai minimum 4 sisi simetri. 1, 2, 3 graf. 4 markah tu maksudnya dekat graf saja je sebenarnya. Jalan kira tak ada pun. Kalau nak tekan kalkulator terus nak dapatkan graf, boleh je. Yang ni kita tunjukkan step by step lah. Okey. Kalau nombor 3 dengan nombor 4 kan, markah tu biasa ni 1, 2. 3 bentuk graf tu je lah. 2, 4 lepas tu graf kesemua tu betul. So 3 markah. Sebab punca tu tak ada kan, tak ada nak punca. Okey, macam tu lah. Okey. Nombor 5. Nombor 5 ni, nombor 5, nombor 6. Okey, ni pun sama je. A dia ada, C dia ada. C dia ada Okey. Lepas tu punca. Punca tu sama juga. Awak boleh masukkan dalam kalkulator pun tak apa. Ataupun awak kena tahulah bila kita kuasa 2. Bila ada kuasa 2 dan tolak kat sini. Yang ni macam special case lah. 4x kuasa 2 tolak 25. Okey. Jadi 2 tu dia adalah 2 kuasa 2. X kuasa 2 tu adalah X kuasa 2 lah. 25 tu adalah 5 kuasa 2. Lepas tu operasi tolak kat tengah kan. So yang ni sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada 2X tolak 5, 2X tambah 5. Ada pernah dulu belajar kan? 2X tolak 5, 2X tambah 5. Okey, contoh lagi kita ada imbas balik. A kuasa 2 tolak 4. So kita jadi A tolak 2, A tambah 2. Macam tu. Lagi mungkin 9 tolak X kuasa 2. Okay, 9 tolak X. 9 tambah X. Ni sebelum yang kita belajar sebelum ni lah, form 1 sampai form 3 tu adalah kan yang ni. So yang kalau nombor 5 ni, samalah tu. Kita tengok nilai dia tu, nilai 4 dengan nilai 25 tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Sebab tu kena hafal nombor kuasa 2 sempurna tu. Nombor 4, nombor 9, 16, 25, kuasa 2 sempurna. Yang tu kena tahu. Okay. So bila kita dah kenal dah 4, 25 tu kita tahulah kita kena jadi dalam bentuk macam ni. Tapi kalau in case kita tak tahu tak ada masalah. Kita boleh masukkan dalam kalkulator. Ikut ABC tu. B dia kosong lah kat sini. B dia kosong. A 4, B kosong, C negatif 25. Okay. So sini still lagi untuk cari punca kita akan dapat 5/2 lah X dia. 5/2 dengan negatif 5/2 sama je. Jawapan still dapat samalah. Sebab jalan kira bukan perlu tulis pun sebenarnya. Kalau tulis lebih baik tapi tak ada markah. Okay. Okey, nombor 5 dengan 6 boleh sambung buat nantilah. Okey. Kira nombor 5 dengan 6 ni as homework lah. Okey, kita masuk sikit soalan penyelesaian masalah.
Okay, nombor 1. Boleh baca soalan. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kawasan lapang. Luas kawasan lapang itu ialah 90. Okey, luas ni bentuk ni ialah 90. Hitung nilai X. Okey. Awak kena tahu formula luas bentuk. Kena tahu luas bentuk. Kita ada bentuk apa kat situ? Ada bentuk. Kalau kat situ huruf L. Tapi kita kena tengoklah. Kita boleh pecahkan dia kepada beberapa part dan kita tambahkan untuk tahu luas tu. Okay, tambahkan kepada beberapa part lah. Kalau tengok kat sini, yang ni. Okay, yang ni 3X tambah 3 keseluruhan kan. Ini X. Boleh pecahkan macam ni. Ini boleh. Sebab kalau kita nak cari luas, panjang darab lebar kan. Ini ada. Dah mendapati dah. Okay. Lepas tu yang ni pula. Okay, yang ini adalah bentuk teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So, kalau awak nak kira ini 1, ini B, teorem Pythagoras pun, sorry. Bukan teorem Pythagoras. Tidak sebut. Apa nama dah? Trapezium, ya Allah. Trapezium. Yang ni trapezium. So, awak boleh cari luas segi 4. Segi 4 tepat. Yang ni trapezium. Tu tambah 2 tu. Formula trapezium. Okey, formula trapezium 1/2 darab dengan panjang 2 ni kena tambah 7 tambah 9 tambah 2x. Okay, formula trapezium. Okey, saya bagi tahu balik. Formula trapezium. Ini A, ini B, ini C. Okay, trapezium 1/2 darab C lah, senang. Okay, A tambah B. C duduk depan boleh, belakang boleh. Ini formula trapezium. So, kita dah ada semua kan? Ini tinggi, dah ada semua. Soalan nak hitung nilai X. Oh, hitung nilai X. Dia bagi 90. So, A tambah B tu sama dengan 90 lah. Sama dengan 90. Okey, lepas tu awak kembang-kembangkan dan cari nilai X. Kalau tak silap saya, X tu mungkin dia dapat kuadratik juga sebab kita dalam tajuk kuadratik. So, akan dapat 2 nilai. Akan dapat 2 nilai. Tak pastilah awak kira dulu sama ada dapat 2 punca yang sama ke, X tu dapat sama ke tak sama. Okay, kalau tak sama, boleh jadi negatif atau positif. Tapi negatif, kita tak terima lah. Sebab, mana boleh kat sini negatif. X negatif kan kat sini. Mana boleh, tak logik lah. Satu panjang tu negatif. Panjang kenalah positif, barulah ada panjang tu. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh kira A, boleh kira B.
Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Ini kiraan macam biasalah. Okay, kembangkan. Ada jawapan? X? Jawapan akhir. Oh, Ya. 4. Betul tak? Akhir 4. Betul. Karina dapat tak? Kita tak siap lagi. Tak siap lagi. Tak siap lagi. Okey. Okey, teruskan nombor 2. Tak siap lagi, boleh siapkan dulu. Nombor 1. Okey, dah settle. Dapat 4. Nombor 1. Ke X kuasa 2. Sekejap. Lain. 24 tu. Cikgu, nombor 2. Betul tak? Matematik. Markah dia 27. Betul?
Jadi nak dapat markah sejarah tu, tolak je lah ke? Tolak. Ya. Nombor satu jawapan, untuk nombor satu jawapan dia 4 dengan negatif 11/2. Tapi saya ada salah kira ni. Apa salah? 9 tambah 2x. Okey, soalan 1, 2, 3 boleh try buat lah. Ada 3 soalan kan. Untuk nombor 2 ni persamaan linear serentak kan? Nombor 2 tu tak silap saya persamaan linear serentak. Kita ada ganti-ganti lah. Tapi tak adalah ganti sangat. Tak apa, try buat je dulu. Try buat. Okey, dapat markah matematik dululah. Lepas tu sejarah kita tolak. Okey, lepas tu nombor 3. Hasil tambah 2 nombor perdana 52, hasil darab. Okey, ini pun hasil tambah 2 nombor perdana berturutan. Okey, dia awak keluarkan persamaan dia dulu. Okey, hasil tambah 2 nombor perdana. Okey, kita kata X tambah Y tu 52. Lepas tu hasil darab 2 nombor itu XY pula 667. Jadi cari XY. X tambah 7. Jadi apa ni? Kita persamaan linear serentak. Kalau yang ni bukan linear. Maksudnya kita ada kaedah ganti lah. Kaedah ganti. Yang ni boleh buat Y sama dengan. Okay, so masukkan dalam ni lah. Okay, so tak ada masalah. Boleh je buat. 52 tolak X. Kan? Sama juga macam nombor 2. Lebih kurang nombor 3 lah. Saya tak tunjuk nombor 2. Okey. Lebih kurang macam nombor 3. Caranya kita keluarkan konsepnya tu apa. Lepas tu buatlah kaedah ganti. Okey.
Nombor 1 tadi jawapan dia 4 dengan negatif 11. Negatif kan? Tapi kita tak terima negatif. Okey, untuk pengiraan ni jangan tengok yang saya buat sebab ada salah kira. Ada salah kira lah yang saya kira ni. Tapi jawapan yang sebetulnya 4. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, itu saja untuk malam ni. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.